Tapi dengan adik-beradik sendiri, masalah sikit je kadang-kadang, mungkin tersalah cakap apa semua kan, itu bunyi nak maafkan tu entah berapa kali raya pun tak maafkan lagi. Apa yang kita boleh buat dalam bulan Syawal ni, kita teruskan dari bulan Zulkaedah dan sampailah bulan-bulan yang lain. Sebab kita kalau boleh janganlah setakat Ramadan dan Syawal ni je yang kita buat. Lepas tu keluar daripada Syawal kita tak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi dua insan yang agak handsome juga orangnya ya, dalam sembang-sembang Wakaf An-Nur. Tak lain tak bukan iaitu siapa di sebelah saya? Saya Radi. Ya, tu dia. Kamilah dua jejaka yang off market sekarang. Jadi bila bercerita tentang Syawal ni Adi, pejam celik bak kata ada satu kumpulan tu open close dah nak habis dah Syawal. Betul. Jadi Adi, disebabkan Syawal ni dah mula step by step nak meninggalkan kita pula, kita rasa macam masa masuk satu Ramadan ni, ya Allah, dia punya lama nak sampai ke akhir Ramadan. Tiba-tiba masuk je satu Syawal, tup dah nak habis dah Syawal. Betul. Jadi apa pandangan kau ataupun apa perasaan kau yang kau dapat dalam bulan Syawal ni, selagi mana dia ada saki-baki lagi ni lah, yang kau boleh kongsikan? Aziz, apa yang aku dapat sepanjang kita berada dalam bulan Syawal ni. So kalau kita lihat pada episod yang lepas, kita ada sembang-sembang berkaitan dengan ziarah-ziarah ni kan. Betul. Cuma apa yang aku nak katakan dalam bulan Syawal ni, dia ada satu keistimewaan tersendiri. Apakah keistimewaannya tu? Okey, apakah keistimewaan tu? Antaranya bulan Syawal ni, di antara keistimewaan dalam bulan Syawal ni adalah disebut juga sebagai bulan silaturahim. Bulan silaturahim. Bulan silaturahim. Boleh kupas sikit? Boleh bincang sikit? Bulan silaturahim. Sebab apa? Dalam bulan Syawal ni kita akan mewujudkan kepelbagaian aktiviti. Antaranya ziarah menziarahi. Ziarah menziarahi ni juga pun macam-macam cara. Antaranya kalau kita tengok dalam bulan Syawal ni, kalau kita tengok dekat kampung-kampung contohnya, kita biasanya kat kampung-kampung ni ada buat baraan, marhaban baraan kan. Biasa dia akan buat daripada pagi sampailah ke malam. Dan pada situ kita lihat dia akan buat sesi bermaaf-maafan. Selain marhaban ni bukan hanya sekadar dia kunjung-mengunjung je. Pasti dia akan buat ucapan saling maaf-maaf. Di antara maksudnya tuan rumah dengan yang tetamu yang hadir. Kemudian berpindah ke rumah yang lain. Ni tuan rumah yang tadi ni akan ikut sama ni baraannya, marhaban ni apa semua ni kan. Jadi kat situ nanti tuan rumah yang seterusnya juga minta maaf kepada yang hadir. Jadi tak ketinggalan lah mana rumah-rumah yang join marhaban baraan ni kan, bersama-sama saling bermaaf-maafan. Itu antara yang aku boleh katakan yang aku dapat dalam bulan Syawal ni. Antaranya ada keistimewaan tersendiri, iaitu bulan silaturahim. Tapi betul juga yang kau cakap tadi Adi. Sebab kalau kita tengok pada zaman sekarang tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang jiran sebelah rumah pun tak kenal. Betul. Sebab apa? Kita punya cara hidup kita dengan keadaan sibuk, pergi balik kerja je terus masuk rumah kunci pintu. Betul. Sebab semuanya nak rehat. Jadi sampaikan sebelah rumah pun tak kenal. Tahu-tahu je tengok hari tu orang lain, hari ni orang lain pula. Betul. Jadi saya rasa tuan-tuan dan perempuan, seeloknya kalau kita dapat teruskan tradisi yang daripada kampung ini, ataupun kita jangan sebut kampung lah, kita sebut tradisi di desa ni, kita bawa ke bandar. Jadi tradisi ni orang kata masa kita kecil, kita berada di desa, mak ayah kita buat benda tu. Betul. Jadi bila kita pindah ke bandar, kalau boleh kita sambung semula tradisi tersebut supaya
anak-anak kita Gen Z, apa alpha beta ni pula merasai suasana tersebut. Jadi dalam erti kata yang lain, konteks silaturahim itu kita bawa daripada desa ke bandar dan ianya akan berterusan hinggalah bila-bila. Betul. Okey, baik. Jadi kalaulah kita nak cerita tentang konsep silaturahim ni tadi kita dapat tengok kalau bulan Syawal ni paling top apa dia? Apa? Apa tu? Open house. Okey, Open okey, house okey. non-stop ni. Kalau kita fikir secara logik lah mood raya biasanya minggu pertama je kebiasaan mood raya. Betul. Jadi bila habis je seminggu dia dah mula reda. Tapi di Malaysia ni punya hebat, minggu kedua dia mula bergasak dah. Bergasak macam-macam jemputan. Betul. Kalau kau punya kiraan berapa jemputan yang kau dah ada? Kalau setakat hari ni lah, tu yang termasuk yang tak datang lupa ke apa? Sekali. Okey. Banyak lah sebenarnya. Banyak banyak. Kalau nak katakan berapa, nak kira pun banyak sebenarnya. Tapi itulah mana yang orang popular bukan masalah popular tak popular. Sebab kita pun khidmat kat masjid. Jadi khidmat kat masjid ni ramailah kenalan-kenalan jemaah dan sebagainya kan. Cumanya kadang-kadang ada yang kita tak sempat nak datang. Betul. Tapi kita minta maaf awal lah. Tak dapat datang. Ada yang terlupa. Betul. Kan padahal berapa hari je sebelum tu, dalam 2-3 hari sebelum tu dah bagi tahu dah. Tapi sampai tiba masa tu lupa. Itu bukan sengaja, tapi memang tak sengaja. Okay. Jadi disebabkan banyaknya bukan. Jadi banyaknya jemputan open house. Kadang-kadang office pun open house juga namanya. Dia tak pernah sebut open office. Dia tetap sebut rumah terbuka open house ya. Jadi sebab itulah dikatakan bila bulan Ramadan banyak amal ibadah kita, maka berat timbangan amal kita. Dan apabila Syawal, maka beratlah timbangan kita. Beza timbangan amal dan timbangan kita. Okey, betul. Jadi tuan-tuan dan puan, berat badan makin naik. Ya, betul. Duit raya makin merosot sebab bagi orang, tapi angka timbangan makin naik. Itu kira rezeki lah, rezeki. Tapi dalam masa yang sama, kita bukanlah nak kata jangan pergi open house, tidak. Kita meraihkan tuan rumah. Dalam masa sama kita menjaga juga kesihatan tubuh badan kita. Orang kata apa, jangan main larung aje lah. Betul. Kadang-kadang tengah nak bergaya ni dah dia punya tahap tak jaga, bantai, tahu-tahu go out. Betul, ada orang yang ni ada orang waktu bulan puasa ni okey je. Sihat badan dia kan. Tapi bila masuk raya je mula datang penyakit tu, penyakit ni. Mungkin sebab puasa tu dia tak makanan tu makanan yang dia makan tu mungkin terjaga. Betul. Kan dia tak hentam kromo makannya kan. Betul. Tapi bila masuk hari raya ni apa segala macam ketupat, rendang apa semua kan. Yang mana bulan puasa tak dapat, dia boleh dapat bulan Syawal, hari raya. Betul. Itu yang dia hentam semacam. Dapatlah penyakit macam-macam. Jadi mengamalkan konsep all out bulan Syawal ni tuan-tuan dan perempuan. Kami tak cakap tuan-tuan dan perempuan, tapi sekadar mengingatkan antara sesama yang lain supaya kita berada kekal dalam keadaan sihat dan sejahtera, aman dan damai, hidup bahagia. Okey Aziz. Sebelum terlupa sebenarnya kita nak cerita tentang silaturahim, konsep silaturahim ni. Masih lagi masih lagi dalam silaturahim. Jadi dalam bab silaturahim ni sebenarnya kalau ikut dari sisi agama, silaturahim ni kita umumnya kalau kita sebut silaturahim ni semua kita kaitkan kawan-kawan, jiran, tetangga. Tapi konsep yang lebih tepat sebenarnya silaturahim ni sesama kaum kerabat. Maknanya kaum kerabat ni adik-beradik kita, mak ayah kita. Tu yang pertama sekali sepatutnya yang kita kena fokuskan itu dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita petik sikit dalam ayat Quran, dalam ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mentaatinya. Bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan, yakni silaturahim kaum kerabatmu. Jadi
kat sini Allah Ta'ala mention tentang silaturahim. Ini mana kalau katalah kita boleh wujudkan kepelbagaian aktiviti, dekat taman dan sebagainya kan, kita boleh dekat taman ke dekat kawasan perumahan kita, tak kisahlah dari segi dengan berbentuk kampung ke desa ke taman dan sebagainya, tak kisahlah kepelbagaian aktiviti tu yang kita buat, yang kita wujudkan. Yang penting siapa yang dulu kita nak fokus, siapa dulu yang kita nak kena utamakan. Kalau kita sibuk, contohnya kita sibuk dengan orang luar, dengan maknanya orang yang tak ada pertalian hubungan darah dengan kita, sedangkan yang ada pertalian hubungan pertalian darah, yang ini hubungan dengan kita ni, adik-beradik, mak bapak, yang ada ni kadang-kadang ada setengah orang dia terlepas pandang, dia terlupa. Sepatut orang yang macam ni lah yang dia kena utamakan. Yang ni lah yang patutnya kau kena sungguh-sungguh minta maaf. Dengan orang lain kau boleh bermaaf-maafan, berpeluk-pelukan. Dengan adik-beradik sendiri, dengan abang, dengan kakak, dengan adik sendiri, kadang-kadang bukan kata nak berpelukan, nak minta maaf pun susah. Betul. Sedangkan kita nak bersilaturahim ni dengan adik-beradik kita ni, bukan kita wajib kena keluar duit baru boleh silaturahim, tak. Kita nak mengeratkan hubungan silaturahim ni dengan pelbagai cara. Wang ringgit, harta, itu antara salah satu cara. Tu antara salah satu cara. Kalau kata aku tak mampu, okey, tak mampu tak apa, cukup sekadar kau datang, kau pergi rumah, jumpa, bertanya khabar pun dah cukup dah. Kan, engkau apa khabar? Kan, nampak macam kasar. Orang luar memang nampak macam kasar. Kadang kita punya bahasa dengan adik-beradik ni, kan, kita dengan adik-beradik ni kadang tak sama bahasa kita dengan orang luar. Betul. Kan, biarlah orang luar nak kata apa kan. Tapi yang penting makna kita sama adik-beradik ni saling memahami. Okey, cukup kita bertanya khabar. Ataupun ada duit, ada lebihan duit, datang bawalah apa-apa makanan, buah-buahan, kan, jamu orang yang kita ziarah tu. Kemudian maknanya cukup dengan makna bertanya khabar ataupun kita berpelukan sesama adik-beradik. Kan, itu antara salah satu cara untuk kita nak mengeratkan hubungan silaturahim. Betul. Jadi kalau orang luar boleh kita buat, kenapa tak dengan adik-beradik kita sendiri? Kenapa tak dengan mak bapak kita sendiri? Dengan orang luar salah sikit, sungguh-sungguh kita minta maaf. Kadang mana dengan orang luar ni, kadang kita punya salah ni, dia punya salah dengan kita ni, boleh katakan besarlah masalah tu. Tapi dengan adik-beradik sendiri, masalah sikit je kadang-kadang, mungkin tersalah cakap apa semua kan, itu boleh nak maafkan tu entah berapa kali raya pun tak maafkan lagi. Tapi betul bila kau cakap tadi, macam tadi, dengan orang luar kita boleh selesaikan dengan segera, dengan keadaan segera. Betul. Tapi itulah kadang-kadang tak faham. Kita adik-beradik, kita sebenarnya kita lebih memahami. Tak ada orang lain yang lebih faham kita melainkan adik-beradik kita. Betul. Hatta walaupun kita cakap aku dah kahwin, pasangan aku kenal aku. No, sebenarnya pasangan punya pengenalan dengan kita adalah satu proses yang berpanjangan. Sebab apa, sampai ketua pun belum tentu pasangan kita akan memahami kita. Betul. Tapi bila cerita tentang adik-beradik, memang inilah sekelompok inilah yang membesar dengan kita, sama-sama susah, sama-sama senang. Betul. Makan sama-sama, tidur sama-sama, bergaduh pun sama-sama. Betul. Tapi pelik, disebabkan dewasa, bila dah meningkat dewasa, ada satu perasaan, tak tahulah, mungkin ego terlalu mendalam agaknya. Boleh dikatakan kebanyakan pergaduhan di antara orang luar dan juga adik-beradik, hal adik-beradik lebih susah nak diselesaikan berbanding dengan orang luar. Agak-agak ada ni tak? Ada tips tak daripada kau? Okey, macam ni. Macam berbalik tadi pada apa yang kau katakan tadi kan, pada awal tadi, apa yang aku dapat dalam bulan apa yang aku dapat dalam bulan Syawal. Timbangan berat. Timbangan tu confirm berat dah. Dah naik balik dah timbangan berat aku. Kata okey, tadi kita berbalik semula lah. Berkaitan dengan apa yang aku dapat dalam bulan Syawal ni. Okey, caranya kita kena menikmati bulan Syawal itu dengan kita kena tahu apakah keistimewaan yang ada pada bulan Syawal. Antara tadi yang aku katakan tadi, keistimewaan dia apa dia? Inilah antara salah satu bulan yang disebut juga sebagai bulan silaturahim. Jadi waktu ni kita nak menikmati, kita tahu kita masing-masing semua dah ada hala tuju masing-masing. Kan, maknanya kita berkorban jiwa dan raga. Betul. Jiwa dan raga, harta dan apa yang berkaitan dengan harta lah, duit dan sebagainya. Kita berkorban untuk apa dia? Untuk kita nak menikmati suasana tersebut. Berkorban macam mana?
kita cuba usaha nak balik kampung ni. Untuk apa dia? Bukan tak boleh WhatsApp dan sebagainya, tapi suasana bila kita hanya sekadar bermaafan dengan WhatsApp, dengan kita berjumpa depan-depan, lain. Betul. Lain, sangat-sangat berbeza, sangat-sangat lain Suasana dia tu. Ya, betul. Jadi kita usaha balik, sekurang-kurang tidak kita dapat menikmati tau suasana hari raya tu. Kan kita balik ke kampung, jumpa mak ayah kita, mana yang ada mak masih ada ayah, yang dah tak ada pergi ke kubur dan sebagainya. Kemudian kita jumpa adik-beradik, kumpul ramai-ramai, bermaaf-maafan, kan? Dan barulah kita dapat menikmati apa itu Syawal, apa itu bulan Syawal. Dan juga yang kita faham, bulan Syawal ini juga disebut sebagai bulan kembali kepada fitrah. Sebab maksudnya? Maksudnya apa dia? Bulan kembali kepada fitrah, makna diampunkan dosa-dosa kita. Sepanjang bulan Ramadan, kan kita dah tempuh sebulan Ramadan ni. Ada orang yang kata lama sangat, ada orang kata sekejap sangat bulan Ramadan ni. Itu masing-masing lah macam mana rasanya. Macam saya rasa macam sekejap. Tapi awal-awal masa satu Ramadan tu rasa lagi 28-29 hari lagi ni. Tapi bila dah pertengahan tu rasa apa hal macam sekejap sangat bulan Ramadan ni. Jadi orang yang dah menempuh selama hampir satu bulan dalam bulan Ramadan ini, maknanya dengan ibadahnya yang paling penting, dia maknanya memenangi peperangan apa dia? Peperangan yang terbesar, iaitu melawan hawa nafsu diri sendiri. Tu dia. Jadi bila mana dia boleh lawan hawa nafsu dia sendiri, kemudian masuk pada satu Syawal, dia meraihkan kemenangan tersebut. Dan diampunkan dosanya. Kerana apa? Dia beribadah sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan 10 malam terakhir dia dapat yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Kan? Malam Al-Qadr. Jadi mungkin ada orang yang diampunkan dosanya. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk daripada kalangan orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat nikmat 1000 bulan tu yang dijanjikan Allah dalam surah Al-Qadr. Jadi macam ni Ziz. Itu yang disebutkan sebagai bulan kembali kepada fitrah. Dan yang keduanya tadilah yang aku sebutkan tadi tu, iaitu bulan silaturahim. Itu je lah. Itu yang aku dapat, yang kau katakan apa tadi, apa yang aku dapat faham, yang aku dapat nikmati. Dan mudah-mudahan benda ni taklah sekadar terberhenti pada bulan Ramadan, tak sekadar berhenti pada bulan Syawal. Okey. Jadi pada aku lah apa yang aku belajar sepanjang bulan Ramadan dan juga Syawal ni, satunya bila kita muhasabah diri kita semula, apa yang aku dapat bahawa memang kita dah boleh terasa sangat kita ni di kalangan orang-orang yang berada di akhir zaman. Iaitu yang pertama, masa bergerak terlalu cepat. Betul. Kalaulah kita tuan-tuan dan perempuan perasan, satu Ramadan memang tuan-tuan dan perempuan rasa lambat sangat. Betul. Masuk 2 macam okey lah, boleh lah. 3 pun okey lah. Tahu-tahu dah 15 Ramadan. Betul. Bila kebiasaannya, kalau tuan-tuan perasan, tahun lepas pun saya perasan juga benda ni, masuk je minggu kedua, dia punya speed, tahu-tahu dah hujung Ramadan. Dah masuk satu Syawal. Kita punya menunggu ni sebulan. Tiba-tiba masuk satu Syawal, dah habis dah Syawal. Betul. Namun open house tetap berjalan sampailah ke Raya Haji. Of course. Itu satulah yang aku perasan, yang aku dapat dan aku belajar. Itu dari segi masa. Dan juga kalau dari segi silaturahim ni, pada aku okey, sebab aku lebih suka mengamalkan konsep tak apa, kalau aku salah aku minta maaf, dan kalau aku tak salah pun kau tak nak minta maaf, aku minta maaf dulu. Betul. Sebab bila macam seperti mana segmen kita yang lepas aku cakap apa, bila kita nak melintas titian sirat, malaikat tahan. Nanti ada orang cari kau, nak minta maaf dengan kau. Tu masalah. Jadi bila fikirkan benda tu, kita muhasabah diri, tak apalah, kita maafkan je lah orang-orang yang ada buat silap dengan kita, mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja. Okay. Dan seterusnya apa yang aku dapat dalam bulan Syawal ni, iaitu tak lain tak bukan lah, sebab aku pun dah ada keluarga kecil. Betul. Bila aku tengok anak aku yang kecil tu, aku cakap, "Dek, janganlah besar cepat, kecil
kecil je maintain dia macam ni lah. Tapi apakan daya, bukan kuasa kita kan. Betul. Sebab yelah, bila kita beza, memang beza masa kita bujang. Betul. Bila kita dah ada pasangan, pula tu dah ada anak. Jadi kemeriahan hari raya tu dirasai. Betul. Anak-anak lagi bila tanya, "Dek, adik puasa tak hari ni?" Dia tak puasa. Wah, selamba je muka dia, sakit pula hati tengok kan. Tapi bila nak raya, adik raya ke? Adik raya lah. Tak puasa juga kata ni? Siapa? Puasa kau? Aku Alhamdulillah. Okey. Cukup. Takut anak kau kata tak puasa kau pun boleh lah sekali. Join room Jadi bila gitu, perasaan happy tu, gembira bila tengok anak-anak yang kecil ni dia nak mula membesar, dia nak mula kenal erti dunia tu. Betul. Jadi kita ni lah sebagai ayah, kita lah yang perlu mencorakkan dia. Kalau boleh datang raya rumah orang bagi duit raya, jangan buka sampul depan dia. Betul. Petak muka member tu kan. Kalau bagi besar macam bangga juga lah bangga kan. juga kan. Kalau bagi kecil tu alamak kau buka kat sini pula. Tapi tuan-tuan dan perempuan, apa jua sekalipun, janganlah jadikan duit raya itu sebagai satu kewajipan. Betul. Sebab kita tak tahu, mungkin tuan rumah tu ada kekangan kewangan, dan benda tu bukannya syarat wajib atau syarat sah kita pergi beraya. Betul. Ada benda orang ni sampai betul, tak macam itu. nilai-nilai macam ni, benda-benda macam ni betul. Apa yang kau kata tu aku setuju, sebab kita kena Tapi aku belum datang rumah kau lagi, so kalau boleh bagi jugalah. Oh ni kau kira tetapkan ni, kau dah kira wajib kan ni salah ni. Untuk kau je. Oh tak aku je. Okey. Okay, So terus. kita aku setujulah apa yang kau kata tadi yang berkaitan dengan duit raya ni kan. Tak semua orang senang. Betul. Ada setengah orang yang makna dia menyambut Syawal ni dengan apa sekadarnya. Dia tak adalah nak kata dia apa banyak duit. Kadang-kadang baju raya dia tu pun tak ada. Ada orang macam tu. Kita kena take jalin-jalin juga, kadang daripada kalangan ahli keluarga kita sendiri. Betul. Kan? Yang itu paling utama sebenarnya. Itu paling utama. Jadi kalau dia bagi dah, kadang-kadang dia lepas mampu pas-pas je. Maksudnya pas-pas macam mana? Dapat lepas belikan baju anak, apa belikan isteri kadang tak apa, kadang isteri belikan suami. Dia saling tolong-menolong. Ada yang kadang maknanya cukup-cukup tu je. Kadang kuih raya tak ada. Kita datang jamu, tengok air, ni air bujang ni bagi. Kuih tak ada, rambut tak ada. Kan? Jangan, kalau boleh kita kena apa-apa hal macam kata yang sebelum ni kita pernah sebutkan. Apa-apa yang kita nak buat kena mula daripada diri kita. Kita dah ada keluarga kecil, daripada diri kita, kemudian kita didik keluarga kita, kan anak-anak kita, isteri kita. Jangan terdetik dalam hati benda-benda yang macam tu. Sebab benda tu tak ada diwajibkan pun. Kan? Yang kita nak, yang sepatutnya, yang perlu kita buat apa dia? Datang ziarah tu. Ya, betul. Dengan niat kita, hati kita pergi tu. Sebab apa? Sebab kita nak ziarah. Mudah-mudahan ziarah kita tu menjadi sebahagian ibadah kita. Betul. Kan? Ini pergi jeling, kuih tak ada, air pun TO kosong, ais pun tak ada. Kan? Tapi kalau aku pergi rumah kau, aku jadi tinggalan tak rompak ke tuan rumah kan. Jadi aku ingat tapi kalau aku pergi rumah kau tu, kurang-kurang air sangkit mesti kena ada lah. Adalah. Takkan sangkut apalah sangat. Tapi bancuh sendirilah. Aku bagi botol kecil, bancuh sendiri. Kalau macam tu baik aku bawa cordial tu sendiri. Tapi kan bila cerita pasal isu duit raya ni ya, kita tak salahkan duit raya tu. Cuma ada satu perkongsian di media sosial yang aku pernah baca. Dia kata apa tau? Dia pula yang komplain. Apalah dia ni bagi RM3 je, nak beli pensel pun tak lepas. Jadi para netizen, jemaah netizen di bawah telah menyenaraikan tentera bawang. Betul. Sampai ada yang kata, miskin sangat ke kau sampai nak beli pensel anak pergi sekolah pun kena harap duit raya orang. Kan benda tu memalukan diri sendiri. Betul. Sebab benda tu itu rezeki anak. Kononnya dia buat macam tu, orang sokong dia lah. Betul. Apalah orang ni tak bagi duit banyak kan, konon-konon macam tu. Rupanya dia yang kena. Sepatutnya kena tanya balik, kau bagi berapa pula? Betul. Silap-silap kau pun tak bagi. Cuma itulah, bila cerita pasal isu duit raya tu satu, dan satu lagi macam yang lepas ada saya cakap mengenai masuk rumah orang, butakan mata, pekakkan telinga, bisukan mulut. Betul. Sebab yalah, kadang-kadang mungkin tuan rumah tengah renovate rumah, jadi dindingnya tu tak sempat nak siap, dia tutup pakai canvas. Member keluar rumah, apa rumah bercanvas? Nama pun tengah renovate, mesti dah tutup dengan canvas. Tuan-tuan dan perempuan, takkanlah nak biar open pula kan. Dan satu lagi, jaga
jaga peralatan barangan rumah orang. Anak-anak lagi yang bawa anak-anak kecil. Bukanlah nak kata kalau ada anak kecil jangan datang rumah orang, tidak. Tetapi jaga tingkah laku anak. Ini paling penting. Pernah kena kacau barang-barang kat rumah? Adalah, tapi benda tu kita redha je lah kan. Mahal barang-barang tu? Tak. Rumah kita ni biasa-biasa je. Tak adalah mana tahu ada barang-barang hobi ke apa kan. Yang barang hobi memang kita protect. Okey. Yang lain tak apa. Yang lain tak apa. Yang barang hobi kita protect. Okay, sebab daripada kecil kita menahan bila aku boleh beli kan. Bila dah beli anak orang pula nak masakan tak dapat. Ke ada barang hobi juga kat rumah kau? Boleh lah aku cakap dengan anak aku nanti. Tak ada. Memang tak ada hobi je. Tak ada hobi Okay. Jadi itu satu hal. Okay. Dan satu hal lagi, bila kita dah nak menghala ke akhir Syawal ni, baju raya pun dah 2-3 kali round dah pusing. Si pakai, lepas pakai lagi kan. Lepas tu dah naik jemu dah dengan baju raya tu. Kalau boleh nak beli baju raya baru. Itu yang banyak duit. Tak, itu orang lain. Aku masuk orang lain, bukan aku. Aku apa yang ada aku pakai je. Dan selepas itu, apa yang kita boleh buat dalam bulan Syawal ni, kita teruskan dari bulan Zulkaedah dan sampailah bulan-bulan yang lain. Sebab kita kalau boleh janganlah setakat Ramadan dan Syawal ni je yang kita buat. Lepas tu keluar daripada Syawal kita tak buat. Tapi jelah jujur cakap, solat tarawih janganlah buat bulan-bulan lain. Memang tuan-tuan dan puan tak boleh buat. Jangan kata pula hari tu Aziz kata boleh buat yang bulan-bulan lain, kita buatlah tarawih. Masalah pula nanti. Kau salah pendapat nanti. Jadi apalah cadangan kau yang kau boleh bagi atau kongsikan benda-benda yang kita boleh buat ataupun amal ibadah yang kita boleh buat sepanjang setahun, dan insyaAllah kalau ada rezeki, ada umur yang panjang, kita jumpa lagi Ramadan tahun depan. Okay, baik. Panjang tak cerita-cerita? InsyaAllah. Tak habis cerita Ramadan tahun depan. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala panjangkan kita semua lah. Amin. Panjangkan umur kita semua insyaAllah. Okay, baik. Berkaitan dengan apa tadi kau katakan amalan kan, amalan sebenarnya kita bukan nak merancang dan sebagainya. Kita bawa apa benda yang seperti yang kita buat. Benda tu biasa. Contoh, kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh baca Al-Quran? Kan? Kita menganggap dia tu bulan Ramadan. Betul. Adakah pada bulan Ramadan tu kalau kau tak baca Al-Quran kau kena rotan ke dan sebagainya? Tak ada. Kan? Sama juga macam bulan-bulan lain. Cumanya dalam bulan Ramadan ni dia mempunyai kelebihan yang tersendiri, kemuliaan yang tersendiri, ganjaran yang berlipat kali ganda pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita buat pada bulan-bulan lain tak dapat ganjaran ke? Dapat. So dalam bulan Ramadan ni, antaranya bulan Ramadan ni adalah bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah. Ini bukan nak ceramah lah. Ini bukan kita berkongsi. Kita kongsi. Ini bukan nak ceramah, bukan nak tazkirah ke apa. Ini semua sembang-sembang santai. Cuma kita nak kongsikan lah. Cuma kita bukan sembang santai dan bantai. Tidak. Bukan. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita baca Al-Quran. Sekurang-kurang tidak, kalau kata bulan Ramadan kita boleh khatamkan Al-Quran. Bulan-bulan lain sibuk lah, tapi takkan terus tinggal Al-Quran. Kan? Cuma aku nak kongsi kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi ni, bila masuk je bulan Ramadan, Syaban nak ke Ramadan tu, sahabat-sahabat Nabi ni nangis tau. Nangis. Dia nangis ni bukan sebab macam kita nangis. Kita nangis sebab tak nak puasa tu tak tahu kalau kau lah. Kalau aku Tapi kalau kau, aku rasa masa malam 1 Syawal tu kau nangis sambil susun duit raya. Tu memang confirm. Tapi kalau sahabat tu macam mana? Kalau sahabat ni, dia nangis ni dia sebab hati ni, sebab dia terlalu gembira. Dia dapat jumpa bulan Ramadan. Dan rasanya kita ni bila dah sampai peringkat umur, kita dah sampai masuk usia yang kata pertengahan ni, belum hujung lagi, tapi kita usia pertengahan lah. Dirahsiakan. Tapi kalau nak kata dekat mana kita ni, ni pertengahan lah. Dalam golongan pertengahan. Kita pun dapat merasakan maknanya sebab tu bila jumpa bulan Ramadan. Sebab kita waktu macam ni kita akan terfikir, Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur aku, Allah Ta'ala bagi aku peluang jumpa bulan Ramadan, so aku dapat masuk bulan Ramadan. Sebab apa? Ada orang yang
yang bila masuk apa malam satu Ramadan, malam tu meninggal. Betul, ada kan? Ada. Baru-baru ni dekat satu masjid tu, dia apa malam satu Ramadan, patutnya malam tu start tarawih kan. Dia solat jenazah dulu. Baru solat sunat tarawih. Jadi kita kena anggap macam ni, kita kena rasakan betapa Allah Taala bagi kita peluang kepada kita untuk menikmati bulan Ramadan tersebut, supaya kita dapat beribadah padanya, kita dapat tarbiyah diri kita dalam bulan Ramadan tersebut. Kita boleh, maknanya kita tingkatkan amalan, kita boleh semangat. Kemudian masuk pada bulan Syawal kan, kita teruskanlah dengan apa dia puasa-puasa, contohnya macam puasa sunat 6 hari tu kan. Yang berkemampuan buatlah, yang belum buat cuba buat, kan. Kita kena cuba, tak cuba tak tahu, kan, betul. Jadi yang kita boleh bawakan, kalau sahabat Nabi ni bila mana dah sampai hujung Syawal, mereka pun nangis. Nangis sebab apa? Habis daripada awal Syaban nak ke Ramadan, nangis sebab Nabi tu. Okey. Lepas tu tadi yang ni sahabat Nabi nangis ni hujung Syawal. Bukan hujung Syawal, hujung Ramadan. Okay. Pun sahabat Nabi pun nangis. Sebab apa tahu? Sebab belum tentu lagi dapat berjumpa pada bulan Ramadan yang akan datang. Tapi betul lah, kalau hujung Ramadan nak ke Syawal tu, memang sahabat Ana pun ada seorang nangis juga. Ada juga. Yang tadi tu lah. Susul sama dia tu. Jadi apa yang kita boleh terapkan pada diri kita sepanjang bulan Ramadan tu, maknanya apa yang kita dah buat sepanjang bulan Ramadan tu, kita bawalah pada, janganlah kita kalau tak boleh buat semua yang kita buat dalam bulan Ramadan, janganlah kita tinggal semua. Betul. Kan, dalam bulan Ramadan kita katalah kita boleh bangun malam buat solat sunat tahajud, taubat, hajat, kan. Tapi pada bulan-bulan lain, takkanlah antara 3 tu takkan satu pun tak dibuat. Kan, sekurang-kurang tidak, kalau kata kita boleh awal bangun bulan Ramadan, sebab apa? Sebab sahur. Kan, sebelum sahur solat sunat kejap lah. Kan, tapi bulan-bulan lain tak boleh buat. Sebab apa? Sebab tak ada sahur. Kan, kalau tak sahur nanti takut tak puasa pula. Kan. Tapi takkanlah bulan-bulan lain, maknanya yang bangun sahur pun ada tak puasa. Ni masalah. Tu masalah lah. Okey. Tu nanti kita selesaikan. Kalau kita jumpa orang macam tu, kita angkut dia naik dari jenazah. Okey, so berbalik tadi, kita masuk saja, makna kita masuk Syawal. Jangan dengan disebabkan kemeriahan, disebabkan suasana yang kita nak menikmati Syawal tu, sampai kita lupa apa yang kita dah pernah buat dalam bulan Ramadan. Jangan jadikan Syawal ini sebagai penapis amalan untuk bertemu pada bulan-bulan yang akan datang. Faham tak maksud saya? Maksud ni, dia macam ni tau. Penapis ni macam mana? Dia menjadi penghalang untuk orang meneruskan ibadah-ibadah pada bulan-bulan yang akan datang. Dia dah buat dalam bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, dia dah dengan kemeriahan Syawal tu, dia lupa, dia tinggal ni apa amalan-amalan yang dia dah buat. Kan. Jadi itu yang aku katakan tadi, jangan jadikan ianya sebagai penapis atau penghalang untuk seseorang itu nak beribadah pada bulan-bulan yang akan datang. Mana amalan-amalan yang dia dah pernah buat pada bulan Ramadan tu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sembang-sembang kita ni, apa yang kita boleh dapat, iaitu dari segi bulan Syawal ni, bulan ukhuwah. Betul. Dan juga sedar-sedarlah diri tu bahawa kita pun dah berada di ambang pula, kita di masa akhir zaman. Betul. Cepat-cepatlah minta maaf pada orang yang buat salah, ataupun kita, kalau kita buat salah, kita minta maaf. Jangan tinggikan ego, sebab bila ego kita tinggi, sampai bila-bila pun kita akan merasakan bahawa diri kita lah yang paling betul dalam dunia ni. Sedangkan Allah itu lagi Maha Pengampun. Betul. Apakan pula kita sebagai hamba-Nya yang kecil saja. Jadi lepas tu pula kita pun dah cerita mengenai amalan-amalan yang boleh kita buat. Dan yang paling penting, kod-kod lah. Kalau bulan puasa tu suka bersedekah, tangan kanan hulu, tangan kiri tak tahu, yang itu boleh teruskan sampailah jumpa Ramadan tahun depan. Macam saya cakap tadi, tarawih jangan buat. Tarawih bulan Ramadan sahaja. Nak sahur, boleh sahur bulan-bulan lain. Pastikan sahur lepas tu puasa. Jangan sekadar sahur, aku sahur je tadi tapi tak puasa. Yang itu lain pula mazhabnya. Dan puasa pun boleh diteruskan. Buatlah puasa sunat
Ada yang kata nak buat puasa Isnin Khamis, ada yang kata saya lebih cenderung buat puasa Nabi Daud. Terpulang masing-masing. Yang penting yang puasa qada tu jangan lupa. Nak kejarkan yang sunat, yang qada yang wajib diganti ni tak buat pula. Betul. Lepas tu satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, Syawal ni jadi aku boleh gambarkan bahawa dia macam sunset. Matahari nak tenggelam, tapi bila habisnya Syawal, habisnya matahari tu tenggelam, bermakna bukanlah keadaan sekeliling kita ni gelap. Betul. Tapi dia ada sambungan daripada pantulan cahaya bulan itu sendiri. Bermakna bila Syawal tu dah habis, disambung pula dengan bulan Zulkaidah, akan ada amal-amal ibadah yang lain yang menyusul. Betul. Yang bersambung daripada Ramadan, Syawal dan seterusnya. Betul. Kena bawa. Betul. Bukan maknanya ibadah tu hanya sekadar pada bulan Ramadan, tak. Betul. Kan ibadah tu sampai bila-bila kita kena buat. Kalau katanya 2024 kita buat pada level sekian, level 3. Masuk bulan Ramadan 2020 berapa tadi? 26. Bukan. 25. Salah. Mula 2024 yang lepas kita buat pada level 3 contoh. Okey, masuk pada bulan Ramadan 2024 2024. Okey, aku teruskan. Okey. Kita upgrade. Okey. Jadi kita upgrade sampai pergi level 4, level 4. Okey. English. Okay. Level 4. Jadi level 4 ni kita kena maintain lah, ataupun tambah baik lagi. Kan? Tak boleh nak tambah. Kita kena maintainkan yang ada, yang kita dah upgrade ni tadi ni. Sampailah pada bulan Ramadan 2025. Okey. Kita up lagi level, pergi level 5. Tu dia. Jadi kita maintain level 5 ni. Kalau tak boleh tambah, maintain lah. Kan? Tu yang tadi yang kau katakan tadi kan. Maknanya dah masuk bulan Syawal pun, dah masuk bulan apa pun, sampailah bulan-bulan seterusnya, kena maintain tu amalan. Jangan kita hanya sekadar naik level 3, masuk bila nak naik level 4, dah masuk bulan Syawal, lepas tu masuk bulan seterusnya, turun balik level 2, level 1, lepas tu naik balik level 2, level 3, turun balik. Habis bila nak upgrade sampai level 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam gitu. Radi punya English pagi ni, petang ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup sampai di sini dulu kami punya sembang-sembang santai di Wakaf An-Nur. Tapi disebabkan berbaki lagi beberapa hari sahaja lagi bulan Syawal ini, jadi aku bagi kau peluang dululah untuk bagi ucapan kepada penonton kita dan juga ucapan apa tu? Wakaf. Nak bagi ucapan apa? Ucapan hari raya lah. Ucapan hari raya. Kita dah hujung Syawal. Kena ada ucapan lain sebelum tu Zez, aku ada sikit je nak ke belakang sikit. Tadi aku minat betul dengan yang kau katakan, kita ni sebenarnya berada pada pengakhiran akhir zaman. Okey, baik. Okey, berkaitan dengan masa lah. So ada boleh lagi cakap kan? Boleh. So aku tertarik dengan apa yang kau katakan tadi, yang kau kongsikan. Okey, kita ni, aku pernah dengar satu kalam daripada seorang ustaz. Dia kata apa, akhir zaman ni semua serba-serbi cepat. Betul. Betul. Kalau dulu kita akan terasa lambat. Ni contoh yang dikatakan. Kalau dulu nak kata lambatnya masa, ni sekadar nak relatekan dengan keadaan semasa. Dulu kalau kita nak dapat satu berita, contoh orang sakit nak mati dan sebagainya, kadang-kadang nak dapatkan berita tu kena hantar surat. Betul. Kena hantar surat sampai orangnya pun dah tak ada. Tapi kalau dulu kebanyakannya kadang telefon susah. Kadang orang kerja luar nak telefon, yang ada telefon rumah, mana ada handphone macam sekarang. Macam kau lah, handphone apa sekarang kau pakai? Aku memang saja sebut sebab dia tak taja. Okey. Jadi nak katakan dulu kena telefon, kadang-kadang telefon English tak dapat apa semua kan. Jadi 2-3 hari kemudian telefon baru dapat. Telefon orang tua kau ni sakit lagi ni, aku nampak macam dah tak berapa ni, agak tengok pun keadaan dia pun dah lain macam, baliklah. Nak balik tu pun ambil masa. Betul. Kan? Ambil masa. Dulu tak semua orang ada kereta. Tak semua orang ada motor. Jalan dulu pun tak sama macam jalan sekarang. Dulu jalan kebun dan sebagainya kan. Tapi nak katakan dulu punya masa dengan sekarang punya masa, sempat tu balik, sempat jumpa ni orang yang sakit ni. Tak kira lah mak ayah ke adik-beradik ke apa kan, sempat jumpa, tanya khabar apa semua. 2-3 hari lepas tu baru meninggal.
Tapi kita ni sekarang ni dah berada pada pengakhiran akhir zaman. Aku suka sebut pengakhiran akhir zaman. Sebab apa? Sebab kita ni memang dah hujung-hujung dah sebenarnya. Fasa-fasa hujung. Fasa-fasa hujung dah ni. Dan memang betul-betul kita dah dekat border pintu nak masuk pada fasa yang seterusnya. Nampak dia lah. Tapi memang betul lah tu. Betul. Nampak lebih epic kan. Nampak bila kau cakap macam itu. Okay, so apa yang aku nak katakan tadi, nak relatekan dengan hari ni, apa yang berlaku hari ni, maklumat, berita, apa semua cepat. Betul Semua cepat. Kalau kata nak beritahu yang katakan orang, aku katakan yang orang sakit lah, ni orang ni sakit lah, okey, contoh kan, pak, tak sampai berapa second, tak sampai berapa minit, maklumat sampai. Tutup dapat dapat WhatsApp, okey, baru siap-siap balik dah matilah. Kan, nak katakan, nak relatekan dengan keadaan situasi sekarang ni, apa yang aku dengar. So begitulah keadaannya. Maknanya hari daripada seminggu kita rasa macam sehari, sebulan kita rasa macam seminggu, setahun kita rasa macam sebulan. Itulah dia tanda-tanda, antara tanda-tanda akhir zaman yang perlu kita kena fikirkan dan apa yang perlu kita buat. Jadi sepanjang apa yang kita katakan tadi dalam sembang tadi ni, apa yang bermanfaat tu ambil lah. Contoh nasihat-nasihat dan sebagainya. Bukan kita kata kita nasihat ni kepada tuan-tuan, penonton dan pendengar ni, bukan makna kita ni bagus, bukan makna kita ni baik, tak. Tapi kita ni berkongsi. Kita berkongsi apa yang kita rasa, apa yang kita ada, kita kongsikan. Kita tak naklah sekadar makna ilmu apa yang kita ada tu kita sekadar terhenti pada setakat diri kita je. Korang-korang tidak, bila kita sampaikan dengan, tak kisah apa cara, apa dekat mana, apa platform sekalipun, kan, yang penting ilmu tu terus tersebar, sekurang-kurang tidak dapat memberi manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan dianya akan sampai kepada orang lain. Kalau apa yang kita kongsikan ni, mungkin pada diri aku tak, tapi bila kita dapat ilmu tu, kurang-kurang tidak, bila kena pada orang lain, kita boleh nasihat. Betul. Bagi pandangan. Itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Okay. Dan berterusan. Bila cerita pasal masa, ingat balik kenangan masa dulu, masa kita kecil, kita tengok jam, bila nak buka ni, jam ni macam tak bergerak betul lah. Daripada 6 suku nak ke 6.30, ya Allah, lamanya. Siap letak dekat telinga ni, bunyi jam ni bergerak tapi lambatnya. Sekarang buat kerja sikit-sikit, tak nak pukul 7 dah. Betul. Itulah cepatnya perjalanan masa. Jadi kita pun dah di penghujung ni. Apa tadi ucapan. Aku sebenarnya nak ucap apa macam inilah. Sepenuh dengan kita berada pada bulan Syawal ni, kita berada di hari raya yang mulia ini, hari raya Aidilfitri. Betul. So apa? Jangan ke Adha. Bukan Adha. So nak bagi ucapan pada siapa ni? Penonton kita dan juga pewakaf yang bersama-sama dengan Wakaf An-Nur. Dan juga staff-staff. Staff Wakaf An-Nur. Baik. So bagi pihak saya, saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh pendengar dan juga penonton yang ada pada hari ini, dan juga kepada pewakaf-pewakaf yang berwakaf di Wakaf An-Nur Corporation, dan diharapkan pewakaf-pewakaf ini dapat teruskan untuk berwakaf. Sebab apa? Pewakafan ini insya-Allah ianya akan menjamin kehidupan kita di akhirat nanti. Bukan sekadar kita dapat dekat dunia, malah pewakafan ini kita akan pewakafan ataupun apa yang kita wakafkan itu akan menjadi penyelamat kita dekat akhirat nanti. So saya ucapkan sekali lagi selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan sekiranya sepanjang sembang saya dengan Aziz dalam podcast ini ada terkasar bahasa, ada perkataan-perkataan yang menggores hati sedang penonton, pendengar di luar sana, saya mohon maaf beribu kemaafan, dan mudah-mudahan kita sesama bermaafan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu je Aziz yang aku boleh katakan. Kalau lepas ni kau ada ucapan lagi, kau ada buat ucapan, kalau aku rasa nak tambah nanti aku tambah. So kau ucap dulu. Boleh, ini ucapan aku. Okey. Saya Abdul Aziz ingin memohon ampun dan maaf, dan saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua
staf-staf Wakaf An-Nur, pewakaf-pewakaf yang berwakaf dengan Wakaf An-Nur, penonton-penonton yang sedang mengikuti sembang-sembang di Wakaf An-Nur ini semua. Jadi sekiranya percakapan komunikasi di antara saya dan juga Radi ada membuatkan tuan-tuan dan perempuan kurang senang dengan percakapan kami mohon ampun dan maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kami sebagai manusia biasa. Dan seperti biasa tagline saya, ingat, jadilah manusia yang berguna di muka bumi ini. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hibah dan juga wakaf. Sekian daripada kami, insyaAllah. Kalau tiada aral yang melintang, kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang, insyaAllah. Okay? Free-freekan masa. Kejap. Tadi masa kau sebut pasal maaf-maaf tadi tu, aku ada tertinggal satu. Ada tertinggal. Maaf, minta maaf cepat. Saya nak ucapkan selamat hari raya juga dan maaf zahir dan batin kepada staf-staf Wakaf An-Nur. Lupa pula. Sebab apa? Sebab nanti kita nak sambut open house juga dekat kita pun ada open house. Ingatkan nak minta maaf waktu tu. Tapi dah sekali kita waktu program kita ni kan eksklusif sikit, eksklusif kan kita punya. Okay, so waktu ni saya tak nak terlepas untuk minta maaf pada staf Wakaf An-Nur. So saya minta maaf zahir dan batin untuk seluruh staf-staf Wakaf An-Nur Corporation. Okay, itu saja. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang dalam Sembang-Sembang Wakaf An-Nur. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.